Video tu saya earn lebih daripada $10,000. $10,000. That video alone. Yang satu tu. Ada satu, dia ada 4. Okey, faham? Ya, dia ada 4. So dia memang banyak lah. Yang tu antara income yang paling banyak saya daripada video-video tu. 4 video tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Sai dalam Kopi Dulu Podcast. Hari ini kita dah masuk ke episod yang ketiga dalam segmen Bikepacking bersama dengan tetamu istimewa kita, Encik Zaharis Huzaimah. Sihat Encik Zaharis? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, baik. Terima kasih datang lagi untuk ke set podcast kita. Untuk episod yang ketiga ni. Sebelum kita mulakan persoalan yang kita nak sambung daripada episod kedua hari tu, saya ingin shout out sedikit untuk kita punya sponsor, iaitu daripada pihak Kedai Lasak Pro Ride. Kedai Lasak Pro Ride ini adalah sebuah kedai yang lengkap dengan perkhidmatan jualan basikal baru, basikal terpakai, serta servis, repair dan juga pemasangan. Di kedai ini merupakan satu-satunya dealer rasmi bagi brand Kuahara di Malaysia ni, terletak di Bandar Baru Anstek, Nilai, Negeri Sembilan. Stafnya mempunyai pengalaman yang lebih 15 tahun dan kedai ini beroperasi daripada pukul 10 hingga 6.30 petang. Untuk apa-apa urusan, tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi di talian 012-372-1758 Abang Lan, ataupun just pergi sahaja di social media mereka di Facebook Lasak Pro Ride. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Cik Zaharis, hari tu untuk episod yang kedua kita dah sembang sedikit pasal pilihan hidup. Maksudnya ada penyesalan ke ataupun tidak kan? Jadi menarik sebab saya sebagai orang kata consumer daripada konten-konten Cik Zaharis ni kan. Antara benda yang saya terfikir ialah maksudnya Cik Zaharis ni, macam soalan yang lepas kita dah tanya dah, kalau diberi pilihan semula sejak 2010 hari tu, adakah akan milih untuk pilihan yang sama ataupun kekal dalam sistem, maksudnya ialah kita tak ada kata betul salah pun kan. Maksudnya apa yang kita pilih kan. Untuk kita nak masuk kerja, makan gaji ke ataupun bisnes ke, duduk di Malaysia, bina kekayaan, bina aset, bina family. Tapi Cik Zaharis kata walaupun diberi pilihan tetap akan pilih juga untuk hidup sebagai travel. Sebab hidup sebagai nomad lah kita kata kan, nomadic. Apa yang menarik sebenarnya dalam kehidupan nomadic ni? Yalah, nomadic ni tak semestinya duduk dalam kemah padang pasir ke apa kan, berpindah-pindah. Maksudnya travel, sambil travel tu, dengan travel tu kita buat income. Tengah travel buat income lah. Tapi masa saya mula-mula okey, saya ni jenis tak ada plan lah maknanya. Disebabkan saya suka macam mana, saya ni suka benda yang bukan rutin, itu satu. Dan saya suka surprise, because bagi saya memang hidup ni everything is surprise kan. Betul. Kita tak plan kan. Kita plan ni macam illusion ni bagi saya, So maknanya bila saya travel tu, maknanya yang menariknya saya tak tahu. Malam ni saya tidur kat mana saya tak tahu. Esok saya berada kat mana saya tak tahu. Tapi yang saya tahu memang every day memang saya akan tengok tempat yang baru, jumpa kawan baru, benda-benda macam ni kan. Dan dapat experience yang baru. Dan masa tahun-tahun yang lepas-lepas tu, bila saya dah banyak travel, saya rasa macam saya nak keep lifestyle tu. Macam mana nak keep lifestyle tu? So saya kenalah start cari income. So daripada situlah, masa mula-mula dulu, saya start dengan menulis blog. Saya tulis blog. Blog tu zaharis.com kan? Zaharis.com, ya. Masa zaman tu saya tak tahu apa lagi lah. Memang masa tu saya share experience saya in terms of teks dengan gambar. Tapi masa tu pun saya dah terfikir, saya nak try buat macam video, nak sharekan experience saya daripada segi video. Dari blog tu, Cik Zaharis, sebelum ke video kan, dari blog tu, sebab saya pun ada baca juga, dan banyak komen-komen juga, komen-komen international kan, yang komen pengalaman apa semua, dia orang interested. Adakah daripada blog kita boleh monetize ke tak boleh? Sebenarnya boleh monetize, tapi saya tak pandai zaman tu. So saya tak monetize. Tapi, so ke video pula? Ke video. Tapi sebelum tu, masa saya tulis blog tu, memang asalnya memang tak ada orang baca pun. Masa saya tulis blog tu, yang baca kakak saya, kawan-kawan saya. Masa mula-mula tu lah. Tapi
tapi saya main tulis je. Saya tulis je, tapi bila saya tengok dari hari ke hari, daripada daripada 8 view sehari, ditukar jadi berpuluh-puluh, dia jadi beratus view. Saya macam, siapa yang baca saya punya blog? Saya tak tahu. Rupa-rupanya lebih kurang 2 bulan saya dah mengayuh. Masa tu rupa-rupanya baru saya tahu, saya punya story ni masuk Utusan Malaysia, masuk Berita Harian, Nanyang Sampau, semua newspaper ni. Lepas tu daripada mereka ambil daripada blog. Daripada saya punya blog. Okey, nak dijadikan cerita, bulan keempat National Geographic contact saya. Daripada situlah dia jadi lagi besar. Bila Nat Geo tulis pasal saya, daripada situlah saya start dapat international punya viewers. Daripada US. Lepas tu magazine daripada US lah, daripada Sweden lah, semua dia orang dah start contact saya pada masa tu. So masa tu saya punya view dah banyak lah. Dan tapi masa tu belum video lagi. Masa tu masih menulis lagi di blog. Saya start buat video masa 2012, tahun ketiga tu lah kalau nak tu. So masa 2012 tu, masa tu lah saya terfikir apa kata saya buat in terms of documentary. Daripada situlah startnya saya shoot video tu. Dan dari situ akhirnya boleh menjadikan income, boleh monetize dan boleh keep lifestyle sebagai nomadic. For the first few years tu memang saya punya main income daripada situlah. Daripada situlah sampailah tahun 2016 macam tu. Pasal masa tu saya dah memang duduk dekat Kyrgyzstan, dan pada masa itulah masa saya duduk kat sana, saya still buat dokumentari. Tapi at the same time, bila saya dah duduk dekat Kyrgyzstan, memang duduk dekat situ. So daripada situ saya kenal ramai tour agency kat situ. Disebabkan masa dekat Kyrgyzstan tu saya memang travel the whole country. Dekat gunung dengan kuda dan dengan ski. So saya memang tahu the mountains more than the locals pada masa tu. So tour agency kat sana pula diorang banyak Russian, dan diorang ada problem dengan English punya speakers, tour guide yang English speaker. So diorang contact saya, kita orang collaborate lah. So pada masa itulah saya start jadi tour guide, jadi mountain guide lah dekat Kyrgyzstan. Masa tu saya belum bawa orang Malaysia lagi. saya bawa orang turis lain. Orang France, British, saya bawa orang-orang ni semua, orang Finnish. Dia panggil mountain guide. Kira saya jadi mountain guide lah dekat situ. Masa tu saya bawa dia orang pergi gunung lah. Saya bawa mostly Europeans lah. Seorang Malaysian menjadi mountain baru-baru ni ya. Seorang Malaysian menjadi mountain guide di Kyrgyz. Ya. Bawa European. Zaman tu lah. Menarik. Okey, baik. Persoalan lah saya nak tanyakan. Yalah, kita macam saya personally, saya pun memang ada niat antara misi yang saya nak capai dalam hidup ni, Cik Zaharis, saya nak travel Siberian Railway. Mula daripada Mongol, Ulaanbaatar kan, pergi ke Rusia, masuk sampai ke Eropah kan. Tapi kita ada satu mindset tu yang kita pun nak berfamily kan, kita nak berfamily, kita pun nak cari pekerjaan yang stabil, lepas tu kita pun nak ada anak, dan benda-benda tu yang membuatkan lama-lama, dan saya rasa kebanyakannya pun lah viewer-viewer yang kebanyakan rata rakyat Malaysia ni, dia akan stuck dekat situ, membina keluarga, membina pekerjaan, dan akhirnya sedar-sedar pejam celik umur dah 50. Ya. Betul. Ya. Umur dah 50, alamak, nak travel dah tak boleh dah, nak travel lasak-lasak tu, lala pakai tour guide je kan. So adakah memang kita tak boleh nak, kita kena pilih either way, kita nak yang mana satu? Ini saya punya pengalaman lah. Kalau dia senang kita nak pilih masa kita muda, masa kita tak ada apa. Masa saya dulu, saya senang saya nak keluar pada masa tu, saya memang tak ada apalah. Saya ni selai pinggang lah. Maknanya saya tak ada nothing tulus. Tak ada nothing tulus. Saya tak ada relationship. Saya bukan dalam relationship. Saya memang tak ada loan beli rumah, beli kereta. Saya belum ada lagi masa tu. So bila saya bil telefon pun tak ada, pakai prepaid zaman tu. Bayar so, 20-30 ringgit je. So bila saya quit kerja tu, memang tak ada benda lah. Memang rasa ringan lah. Rasa ringan daripada segi situ. Jadi bila saya keluar tu, memang just nice pasal masa tu, pasal saya dah experience dulu macam-macam. Lepas tu at one point saya rasa macam saya nak another life juga. Saya nak life yang ada family ni semua kan, ada anak semua kan. So saya pun slow down lah lepas tu. Tapi kalau terbalik, kalau macam katalah kita lepas uni dulu, kita terus kerja, terus beli kereta, terus beli rumah, terus kahwin, itu susah sikit. Kita akan start at least 7 ke 10 tahun contohnya lah kan. Satu, the main thing is anak lah. The main thing is anak lah.
Dan satu lagi loan. Okay, loan pun kita still boleh lagi, macam contoh kita dah beli rumah, kita boleh jual lagi, you know. Tapi bila dah ada anak tu dah susah. Ini saya punya experience yang talking about kids kan. Sebelum saya ada anak saya berani. Saya betul-betul berani. Saya memang berani mati. Bila ada anak saya jadi penakut. Saya jadi penakut apa siapa tahu. Saya terfikir okay, this is bad mentality lah, tapi dalam mind saya, naturally dalam mind saya, kalau saya mati apa jadi kat anak saya, you know. Walaupun sebenarnya sebenarnya Tuhan lah yang akan ni kan, tapi kita sebagai seorang bapa kita kena ready kan lah kan untuk anak-anak kita so saya jadi macam penakut sikit macam kalau saya jumpa army ke apa dekat luar ke apa dengan gun macam takut-takut lah, because saya tak terfikir anak, you know. Tapi sebelum tu masa saya single memang selamat, tak ada hal kan, dia macam tu. Okay, menarik tips tu. Maksudnya kalau viewer-viewer di luar sana yang sedang menonton ni, maksudnya yang umur muda, umur 20 ke 25 kan, yang nothing tulus, tak ada apa benda nak hilang lagi, tak kahwin lagi, tak ada buat apa-apa komitmen loan lagi, try pergi dulu kan. Ya, saya rasa memang because bagi saya it's an education juga sebenarnya. It's an education. And satu lagi, bila kita muda, bila kita buat macam tu kan, another one is mind kita lagi open tau. Mind lagi open meaning kita lagi banyak ideas. Betul. Because tapi janganlah bila kita travel tu jangan kita there's no right or wrong lah sebenarnya, tapi kalau boleh janganlah kita travel bila kita berkumpulan tu kita dengan kumpulan kita je. Kita travel ni sebenarnya kita nak kenal dengan orang luar, kita nak berkawan dengan orang daripada mana-mana negara ni semua kan? Dan kita kena open kita punya mind, as in kita kena terima dia orang punya point of view. So daripada situ kita jadi lagi kreatif, macam cara dia orang-orang daripada luar ni semua. Dan bila kita berkawan dengan diorang ni semua, kontak kita nanti lagi kuat lepas tu. So kalau kita if anything happen dekat Malaysia pun, kita still ada people from the European countries ni semua, Japan, mana-mana ni semualah. Dan contoh lepas kalau kita dah try tu, contoh 5 tahun, 10 tahun kita dah try, kita nak rasa settle down, okey lah, balik Malaysia, bina family, kehidupan biasa kan. Tak semesti 5 tahun, kadang-kadang kita boleh je keluar for the first 2 years, 2 years and then come back. Kita boleh buat some products ke apa-apalah, maknanya kita boleh buat video. Jadi, contohlah pada brand kan. Sekarang ni pula zaman-zaman yang semua digital kan, dan especially sekarang. Okey, faham. Kalau 2010 tu tak terfikir kan. Itu tak ada lagi masa zaman tu. Tak terfikir sekarang ni lagi senang jadi brand ambassador. Lagi senang. Okey. Jadi sebabkan Cik Zaharis ni main platform dia adalah YouTube. Boleh tak kalau Cik Zaharis share dalam satu-satu video tu, berapa yang paling, orang kata yang paling tinggi yang Cik Zaharis dapat monetize untuk satu-satu, maksudnya satu video, mungkin banyak video, setiap video ada income dia kan, ada revenue dia. Yang paling tinggi dan video yang mana satu? Surprising, saya punya video yang dekat Sabah yang saya duduk dengan orang suluk. Okey, yang berenang, bukan yang tu. Yang diving, yang ada uncle ni dive. Memang sebenarnya video tu bukan untuk YouTube sebenarnya. Saya nak buat untuk Nat Geo. Kononnya saya nak jual dekat luar lah, dekat Nat Geo semua. Tapi masa tu time pandemik semua tak kesampaian lah. Jadi kita boleh juga buat video kita lepas tu kita jual ke National Geographic. Masa tu memang saya plan ni macam tu lah. Adalah dengan kena orang ni semua kan. So nak ke arah tu. So saya buat, kononnya nak buat macam 2 episod yang panjang. Tapi bila dah tak jadi tu, bila dah confirm tak boleh, barulah saya macam saya letak dekat YouTube. Letak kat YouTube pasal at least bila saya buat tu adalah orang tengok. Bila saya letak kat YouTube memang surprising, dia punya view memang banyak masa tu. Itu yang video paling banyak lah. So yang video tu is a long video pula tu. Dan video tu saya earn lebih daripada $10,000. $10,000? That video alone. Yang satu tu. Ada satu, dia ada 4. Okey, faham? Ya, dia ada 4. So dia memang banyak lah. Yang tu antara income yang paling banyak saya daripada video-video tu. 4 video tu. $10,000 tu dia dapat dalam masa yang, maksudnya masa yang singkat kita terus dapat lamsam $10,000 ke dia by view dia naik. Dia akan keep going. Macam maknanya sekarang pun dia still generate money lah sampai sekarang ni. Yang $10,000 tu saya check dah lama lah. saya dah tak check lama dah sebenarnya. Okey, baik-baik. Jadi sekarang ni main income ataupun Cik Zaharis ni mainly daripada sampai sekarang masih YouTube lah? Tak juga. Saya banyak. Okey, macam YouTube ni, dia satu is kita kena constant. Maknanya kita kena selalu, kalau boleh, kalau kita nak survive only on YouTube, 1 ataupun 2 video seminggu. Tapi macam saya punya style is saya suka buat video tu good quality semua. So it takes time untuk buat editing semua.
dia ada dua cara lah. Satu, kita buat cincai-cincai, kita letak banyak-banyak. Maknanya letak 2 video seminggu, itu kita boleh survive only from YouTube. Tapi macam saya punya style ni, pasal saya datang daripada TV, jadi saya memang saya pentingkan kualiti. Saya sendiri yang nak. Sebenarnya audience tak kisah pun, tapi saya sendiri yang minat lah benda tu, kepuasan diri sendiri. Kan? Jadi saya tak dapat nak letak every week punya video. Macam sekarang ni saya dah lama tak buat. Tapi disebabkan tu juga, YouTube tu dia jadi macam saya punya online portfolio. Dan daripada situ banyaklah macam company-company corporate ni semua, dia orang contact saya untuk buat dia orang punya corporate video semua. So macam sekarang ni macam this year saya tak banyak sangat buat YouTube disebabkan saya busy menulis buku. Dan at the same time saya banyak buat corporate semualah. Saya pergi merata kat Malaysia, saya pergi ke Thailand semua itu, shoot untuk video semua kan. So diorang ni semua jumpa saya daripada YouTube lah sebenarnya. Yalah, jadi resume kita ya. Jadi dia online resume secara tak langsung. Ya. Maksudnya menulis buku, ada lagi buku selepas ni? Ada lagi. Dan buku ni ramai yang minta English sebenarnya. So saya tengah buat yang English punya version. This is my first book. Yang buku ni adalah saya punya pengembaraan yang pertama yang tahun 2010 tu. Yang lepasnya akan keluar yang saya kayuh dekat Arctic semua tu. Banyak lagi sebenarnya akan keluar. Ui, menarik. Ya. Sebab bagi mereka-mereka yang follow apa orang kata platform YouTube Cik Zaharis ni, memang satu yang sangat-sangat paling saya sukalah kualiti video tu. So memang kita nampak effort. Maksudnya bukan main-main edit, main tangkap kan. Maksudnya memang effort dengan soundtrack dia, dengan editing dia, dan semua tu kita dah tengok. Tapi apa benda yang tertulis dekat buku ni ada perbezaan lah. Memang yang ni lagi detail lah sebenarnya. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang menonton di Kopi Dulu Podcast ni, buku ni kalau retail dijual dengan harga RM62. RM62. Tapi dengan promo code Kopi Dulu Podcast, kita akan share di bawah nanti, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan dengan hanya RM52 sahaja. Saya book satu kan ni. Okey. Nanti bagi QR. Terima betul. kasih. Okey. Jadi kalau Cik Zaharis boleh sebagai inspirasi lah kepada penonton-penonton kita kan. Sebab kadang-kadang yalah kita dengar, kita tengok YouTuber, kita tengok influencer kan, ataupun generasi-generasi muda ni. Jadi tapi mereka tak nampak dengan jelas mana revenue income ataupun revenue stream yang diorang boleh betul-betul all out untuk jadi digital nomad. Kalau macam Cik Zaharis sekarang ni boleh share macam tadi adalah satu YouTube platform. Tapi YouTube platform tu pun kiranya sekarang dah tak main lah maksudnya. Tapi mungkin saya akan jadi main balik tak lama lagi. Bila saya nak start kaya balik nanti. Faham. Selain tu apa lagi peluang-peluang yang boleh? Maksudnya, banyak pasal brand ambassador kan? Brand ambassador. Okey, macam saya bila saya travel saya jumpa banyak orang kan. Apa offer lain yang boleh kongsikan kepada macam viewer banyak lah? Banyak Mak Saleh ni semua dia orang buat macam-macam tau. Dia orang ada yang macam apa-apa skill dia orang lah. Yang macam setengah tu yang katalah yang pandai masak tu. Kadang dia ada yang tengok digital nomad ni, dia pergi hotel ke hotel, dekat Bali semua, dia orang jadi chef macam. Saya sebenarnya banyak peluang bila kita keluar ni. Saya dulu masa saya pergi travel, saya takut pasal apa tahu? Saya takut saya dah terbiasa dengan bekerja, maknanya every 30 hari dapat duit banyak ni. Saya dah biasa dengan benda tu tau. So bila berhenti kerja hilang benda tu, saya takut tau. Tapi once saya keluar, sebenarnya mana-mana boleh cari duit sebenarnya. Bila especially bila saya kenal dengan orang-orang luar ni semua kan. Maknanya bila saya duduk kat hostel-hostel tu, saya banyak bercampur dengan turis lain daripada Korea, Jepun, mana-mana ni semua kan. Diorang boleh lah kerja-kerja part time. Contoh kita pergi hotel, saya nak kerja seminggu sebagai cashier, sebagai apa. Tapi tak banyak lah maknanya. Yang tu tak banyak lah. Tapi at the same time, diorang banyak buat benda online. Especially bila saya pergi dekat, kalau dekat Bali kita boleh jumpa ramai lah orang-orang macam ni semua kan. Diorang buat anything lah, programming, segala jenis benda dia buat website macam-macam lah. Tapi kalau macam saya punya bidang memang video ni semualah. Okey, yang kalau baik itu untuk orang-orang yang mempunyai skill, contohnya skill komputer kan, skill IT. Tapi kalau mereka yang tak mempunyai skill-skill yang untuk bidang IT ni, jual barang macam contoh dia orang pergi dekat London, dia ambil barang dekat sana, dia jual dekat Malaysia ke, contoh ada orang buat macam tu. Ataupun macam dia pergi dekat Central Asia, dia cari benda yang pelik-pelik sikit, macam dia punya coklat ke, dia punya buah-buah ke apa, benda-benda macam tu lah. Dia jual dekat home country dia orang. Banyak cara sebenarnya. Sebab kita selalu tengok foreigner lah, kita selalu tengok ada keberanian yang dia orang bawa
Diorang bawa family, anak kadang-kadang anak kecil pun kan. Diorang travel sama-sama kan. Sebagai apa orang kata backpacking ke apa ke. Jadi mainly diorang punya income tu mungkin dari segi macam tu lah. Macam-macam lah. Okey, baik. While travelling, dia boleh cari. Sepanjang perjalanan Cik Zaharis ni, trip mana yang paling mahal? Yang paling mahal in terms of money lah. Betul. Terpaksa Europe membelanjakan Europe lah. Europe. Mahalnya dekat makan ke dekat basikal kemah masih sama lah kan? Semua okey. Masa dekat contoh masa saya dekat negara paling mahal yang saya pernah antara yang saya pernah pergi adalah Norway. Okey. Norway macam air macam ni boleh jadi RM20 RM20 satu ni. Di kedai-kedai runcit biasa. Kedai-kedai biasa. Okey. Dia memang mahal. Rakyat dia orang boleh afford pasal dia orang pun gaji tinggi. Gaji tinggi. Tapi walaupun dia orang gaji tinggi, dia orang macam biasa je. Disebabkan semua benda mahal. Harga mahal lah. Semua benda mahal. So masa saya dekat sana memang saya rasa risau disebabkan duit saya cuma tinggal dalam 3-4 ribu masa tu ringgit. Okay. Which is nothing. Dia macam air lah sebenarnya cerita dekat Norway tu. Tapi nasib baik pada masa tu sponsor start masuk. Which is from Norway punya government juga semua masa zaman mereka dapat maksudnya boleh kenal Cik Zaharis tu dari YouTube. Bukan, masa tu daripada ada saya punya kenalan dekat sini semua yang tolong saya daripada Malaysia juga yang tolong saya semua. So daripada situ dapatlah sponsor daripada Norwegian punya government, daripada company-company Norway macam yang chat yang Jotun tu itu Norwegian. So dia orang pun sponsor apa lagi masa saya dia negara Skandinavia ni mahal tau. Finland, Sweden. Dekat Finland saya dapat sponsor daripada more than 10 companies dekat Finnish punya company. Selama dekat Finland tu saja. Dia orang kasih. So saya memang tak beli barang apa, memang dia kasih saya ski, dia sledge, dia kasih saya semua barang-barang untuk kita barang-barang tu guna semua. untuk kita travel. Kira macam saya travel free dia macam tu lah. Tapi memang negara tu memang mahal lah. Okey. Menarik. Jadi untuk tuan-tuan dan puan yang menonton di luar sana tu, maksudnya tak perlu takut. Tapi kena ada bina nama lah, bina brand tu. Satu contoh sekarang ni TikTok kan. Lepas tu YouTube. Bina online platform tu, jadikan dia sebagai kita punya online resume. Dan insya-Allah akan ada lah orang kata rezeki kan, offer-offer masuk. Dan daripada brand-brand yang kita tak sangka macam brand chat tu. Yotun semua kan. Dia sponsor apa maksudnya? Duit lah. Dia sponsor duit. Dia sponsor duit. Dan kita kena product placement ke apa, kita kena shout out ke macam tu lah. Okey. Sebab yalah saya saja kadang-kadang perkongsian tempat lain ni kadang-kadang dia tak share dengan jelas. So saya betul. Okey. Tanya soalan direct dengan Cik Zaharis kan. Untuk orang-orang viewer ni dia terfikir, boleh buat duit. Memang boleh buat duit lah sebenarnya kan untuk travel ni kan. Baik. Jadi itu sahaja untuk perkongsian kita dengan Cik Zaharis pada episod kali ini tentang kehidupan beliau sebagai seorang nomadic dan bagaimana revenue stream dia. Sangat-sangat inspired lah, terutamanya saya sendiri pun, untuk kita rasa berani nak bina orang kata revenue stream yang lain, bukan hanya makan gaji 30 hari kerja lepas tu dapat gaji bulanan. Bina revenue stream yang lain untuk kita nak capai kita punya hobi ni lah, kita kata, untuk kita travel bersama dengan keluarga. Dan soalan terakhir lah Cik Zaharis, untuk keluarga muda yang ada anak kecil 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun kan, bagaimana mereka maksudnya cara travel mana yang paling sesuai untuk diorang ni? Dan negara yang berdekatan ke ataupun macam mana untuk diorang boleh mulalah travel at least? Bagi saya sama je, negara dekat dengan negara jauh tu tak ada beza. Bagi saya sebenarnya nak cakap selesa pun tak semestinya, because macam budak ni kan, diorang cepat adapt tau. Sebenarnya orang dewasa yang menyusahkan lah. Macam contoh kan, kita yang rasa macam anak kita kena selesa macam ni. Sebenarnya cuba imagine masa kita kecil tu, mana ada kita sama je, macam selalunya survival lah. Selalunya mak bapak yang kena pakaikan dia baju cantik-cantik semua, budak tu mana peduli baju dia cantik, kita budak kan. Dia contohlah. So maknanya kalau kita nak travel tempat, kita kena nak selesa, nak hotel yang sebenarnya is us tau. It's not the kid tau. Dia orang nak main dia orang tak kisah pun. Orang asal ada tilam boleh tidur. Dia orang asalkan boleh tidur, janganlah minus 20 tidur kat dalam tent, dia macam tu je. So maksudnya boleh je kita nak bawa dia orang pergi ke Lasak tau.
yang kena tukar is our mentality. Yang dewasa ni, not the kids. Overprotective lah. That's why kalau kita tengok Mak Saleh semua, pasal dia orang dah tukar dia mentality tau. Anak-anak dia orang okey je. Makan sambal, you know, dia orang daripada Nordic countries tiba datang sini makan selamba semua kan. Datang negara panas semua kan. Dia orang boleh tahan je. Sebenarnya kita pun boleh tahan sebenarnya. Menarik. It's us. Kita je yang dewasa ni. Bukannya kita bagi alasan anak kita ni kan? No. It's not them. Dia orang kuat. Menarik. Jawapan yang menarik. Dan eye opener lah untuk saya sendiri pun. Kadang-kadang, rupanya saya sendiri rupanya nak selesa. Kita je. Okey, terima kasih banyak Cik Zaharis atas perkongsian untuk episod kali ini. Sebelum kita tamat, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin dapatkan produk basikal baru, basikal second hand ataupun dapat servis untuk repair dan juga pemasangan basikal, boleh dapatkan di kedai Lasak Pro Ride. Google sahaja Lasak Pro Ride, terletak di Bandar Baru Anstek Nilai Negeri 9. Buka daripada pukul 10 pagi hingga 6.30 petang. Untuk nombor untuk dihubungi, tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi 012-3721-758 Abang Lan, atau cari sahaja di Facebook Lasak Pro Ride. Itu sahaja perkongsian kami pada episod kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih Cik Zaharis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.